Hari tu ada orang minta I review R&R dekat Jepun. So here is the video. Semua R&R yang I pergi lebih kurang sama je. Okay, dalam Suzuka tu food court. Lepas tu ada juga convenience store macam 7E. And then ada tempat buang sampah yang you kena sort sebab dia macam asing-asingkan barang kan. I dah pergi lebih 20 R&R sepanjang kat sini sebab I tidur kat R&R kan. So I boleh cakap satu benda. Diorang punya toilet tak hancing, tak busuk langsung and tak berlecak. And mostly sangatlah family friendly. Macam ni kalau you ada anak lelaki kan, ada satu ruang untuk diorang. Lepas tu dia punya sinki. Kat sini sabun pun dia keluar automatik, basuh tangan pun keluar automatik. Selalu kita tengok tu basuh tangan je kan keluar auto, sabun kena picit juga kan. Lepas tu you nak keringkan tangan pun automatik juga. Macam ni dia punya style. Dan semua R&R yang pergi memang ada baby changing station ni. So sangat memudahkan I yang ada anak baby sekarang. Okay, ni toilet biasa dia. I sangat impress ya sebab semua toilet dia ada baby chair. So kalau you ada anak, you letak je dia dekat kursi ni, kau boleh membuang dengan tenang, tak payah nak bawa stroller. Lepas tu ada toilet seat cleaner juga. Ambil tisu, ambil sabun, lap. Kalau you malu membuang bunyi plop-plop-plop kan, pakailah sound ni, bunyi tenang macam dekat tepi pantai. Tu toilet dia sangatlah banyak. So kalau R&R tu ramai orang pun, you tak payah beratur sebab memang dia punya toilet banyak.